Belanja satu family makan lunch. Pagi-pagi lagi Atuk dengan Wan dah datang bawa breakfast tarik Wan paling wajib. Dah siap masak nugget untuk Atuk. Pagi memang meriah satu rumah. Masing-masing suara macam peti. Biasa lepas breakfast Atuk cabut uban dulu kat sofa. I nak siap-siap. Lepas ni I nak bawa Wan dengan Atuk pergi makan lunch dekat luar. Sebelum makeup, I akan pastikan I pakai this daily sheet mask. This is from Skintific Brightening Daily Sheet Mask. I kulit kering and senang nampak kusam. So before kita makeup, I akan prep dulu my skin, betul-betul hydrate and supaya nampak lebih cerah. Dia ada TXA, allantoin and also rice extract yang boleh brighten upkan our skin and also evenkan kita punya skin tone and also lockkan hydration dekat kulit kita. With only skincare, kadang-kadang tak cukup untuk moistkan my skin sebab my kulit eczema memang sangat-sangat kering. Time Nana pergi umrah hari tu, kulit Nana kering sampai mengelupas tau. Kulit pun memang nampak kusam. So I need to put some effort untuk pakai this daily sheet mask. Every day 10 minutes je before tidur, before makeup. Tak kisah bila-bila masa. After dah 10 minutes baru kita get rid. Nampak ni, dia bagi extra hydration kat kulit. Yang extra ni nampak ni, dia pekat tau. Sapu dekat kulit, dekat leher. Every single titis tu berharga nampak ni. Baru kita make up, lepas tu kita siap-siap. Kita nak bawa Wan Natok pergi jalan-jalan. Dah kenyal, let's go back home. Bye.